Semayang fardu kalau tak larat berdiri baru sah duduk. Tapi kalau kita memang sakit, tak boleh berdiri, semayang fardu, terpaksa semayang duduk. Kalau bangun sakit, terpaksa semayang duduk, jawabnya boleh pahala semayang berdiri. Dapat pahala semayang berdiri. Sebab tu, apa jua amalan yang kita buat sama, tiba-tiba pada hari itu kita tak boleh buat kerana uzur, boleh pahala. Tapi kalau orang tak buat, tak boleh pahala. Tak aja mari dengar masjid ngajar. Lepas tu malam tu dia sakit. Tak boleh pahala. Tapi orang mari tak mau masjid. Orang ngajar dia pergi dengar. Ngajar dia pergi dengar, dia mau muka dia. Malam satu malam tu dia sakit, tak boleh nak pergi. Kaki-kaki kok pandai lah apa pun. Maka dapat pahala pergi je. Padahal duduk rumah sakit. Boleh